Ini ada berita baik untuk segelintir pihak penerima bantuan antara RM100 ke RM500 ini bagi bulan April telah pun mula disalurkan kepada penerima-penerima yang berkelayakan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan AB. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, berkaitan dengan bantuan antara RM100 ke RM500 untuk bulan April. Ingat tu, untuk pembayaran bagi bulan April, segelintir pihak hari ini menunjukkan Emin terima berita mengatakan bahawa bayaran telah pun mula diterima oleh mereka ini. Tapi harus diingatkan, bukan semua kawasan telah pun mula menerima bermula daripada hari ini. Anda dinasihatkan untuk mendapatkan info lanjut daripada agensi yang berkaitan yang berhampiran dengan anda. Bantuan yang dimaksudkan adalah bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi bulan April. Ingat tu, bagi bulan April. Okey, segelintir pihak daripada feedback yang kami terima mengatakan mereka telah pun mula menerima bermula daripada hari ini bantuan JKM, bantuan bulanan mereka untuk bulan April ini. Seperti ramai yang sedia maklum, kebiasaannya bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat setiap bulan dibayar sekitar 10 hari bulan. Kadang-kadang ada yang sedikit awal, walaupun awal tapi tak dilakukan bayaran bulan sebelumnya. Tidak sama seperti apa yang sedang berlaku sekarang ini untuk bayaran bagi bulan April telah pun mula disalurkan, mungkin untuk memberi laluan, untuk membantu mereka yang bakal menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri ini. Kebiasaannya seperti dinyatakan sebentar tadi adalah sekitar 10 hari bulan ataupun mungkin awal sedikit sekitar 4-5 hari bulan di setengah kawasan, dan ada juga di setengah kawasan yang menerima lewat sedikit daripada 10 hari bulan, tapi secara prinsip atau standardnya bayaran itu dilakukan sekitar 10 hari bulan setiap bulan. Jadi seperti yang nasihatkan sebentar tadi, walaupun ada yang telah pun mula menerima awal, tapi anda dinasihatkan untuk menghubungi, untuk berhubung terus dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berhampiran dengan anda untuk mendapatkan info tarikh sebenar bayaran di kawasan anda. Cuma bolehlah dirumuskan akan banyak kawasan yang bakal mula menerima awal bayaran bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat ini bagi bulan April. Bagi mereka yang mungkin masih keliru, untuk bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat ini ada banyak kategori sebenarnya, seperti bantuan warga mas yang sekarang ini amountnya telah pun dinaikkan daripada RM500 ke RM600. Ada juga bantuan kanak-kanak yang juga telah pun dinaikkan ke RM200 ataupun RM250. Kemudian ada allowance orang kurang upaya, ada bantuan am negeri, bantuan am persekutuan yang juga telah dinaikkan untuk tahun 2025 ini, dan ada lagi pelbagai bantuan yang mana anda boleh merujuk terus ke laman sesawang mereka, iaitu di jkm.gov.my. Bagi mereka yang merasakan berkelayakan untuk memohon, anda boleh berkunjung ke mana-mana cawangan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mendapatkan khidmat nasihat dan menghantar permohonan anda untuk dinilai kelulusannya. Dan sekarang ini seperti yang ramai sedia maklum juga, sedang berlangsung bayaran untuk fasa kedua STR 2025 yang mana telah pun mulai disalurkan bermula daripada 24 hari bulan 3 dan dijangkakan akan selesai pembayaran pada 27 hari bulan 3. Ramai juga yang melihat masih lagi menunggu bayaran mereka, masih lagi belum menerima ke dalam akaun bank mereka. Jadi sabar menunggu kerana seperti yang telah pun dijadualkan secara berperingkat sehinggalah 27 hari bulan 3 2025. Tapi sebelum itu, anda juga dinasihatkan untuk log masuk ke dalam My STR anda untuk melihat status permohonan semasa sama ada lulus ataupun tidak. Kemudian di kolom fasa kedua itu ada amount yang tertera ataupun tidak, dan lihat juga pada maklumat bayaran untuk mengetahui status bayaran sama ada dalam proses pengkreditan, ambilan secara tunai dan sebagainya. Jadi dijangkakan mungkin pada hari ini akan ramai yang mula menerima juga, kerana kalau diikutkan dilihat semalam hari Selasa dan hari Isnin tak ramai lagi yang dah mula menerima bayaran mereka. Jadi dijangkakan mungkin hari ini akan ramai yang mula menerima. Esok iaitu 27 hari bulan juga dijangkakan seperti yang telah pun dinyatakan, time period ataupun tempoh masa itu adalah antara 24 hingga ke 27. Jadi jangkaan hari ini dan esok akan ramai yang menerima bayaran mereka, bayaran daripada Maybank, CIMB, Hong Leong dan sebagainya. Kerana yang kita sedar sebelum ini, kebanyakan yang telah pun mula menerima adalah mereka yang menggunakan akaun bank BSN. Selain daripada itu, ramai lagi yang masih menunggu. Jadi jangkaan awal berkemungkinan besar hari ini dan esok akan ramai mula menerima bayaran mereka. Dan untuk info berkaitan dengan jumlah bayaran yang anda terima untuk fasa kedua ini, anda boleh rujuk video admin sebelum ini. Begitu juga dengan kelayakan mengikut kategori-kategori yang berlainan.
ada penjelasan yang telah pun diberikan oleh admin dalam video sebelum ini untuk kefahaman anda di luar sana, terutama sekali bagi mereka yang berkategori isi rumah, yang mana kategori isi rumah ada dua kategori, iaitu pendapatan RM2,500 ke bawah dan pendapatan RM2,501 ke RM5,000, yang mana mereka ini masih lagi keliru sekarang ini. Sebenarnya diletakkan atas kategori yang mana satu, pendapatan RM2,500 ke bawah ataupun RM2,501 ke RM5,000. Penjelasannya ada diberikan dalam video admin sebelum ini yang anda boleh rujuk video tersebut untuk mendapatkan informasi lanjut. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.